tetapi dia masih lagi aktif untuk mengajar anak-anak. Itulah perkembangan beliau dari dalam bidang seni memperkenalkan diri, dan beliau adalah salah seorang ahli seni silat. Kita menunjukkan tekad silat, kita nak maklumkan bahawa kita mohon supaya betul-betul lorong yang mengambil acara tarik tali atau lorong supaya bersedia di sebelah kanan sembang lipir kita untuk kita adakan tarik tali lepas ini. Okey, bagi acara pertama lorong 6 akan berjumpa lorong 17. Lorong 6 akan berjumpa lorong 17. Diminta pasukan tarik-tari lorong 6 dan lorong 17 bersedia sekarang juga. Lepas itu bagi yang kedua, lorong 16 akan bertemu lorong 15. Jadi mohon lorong 16 dan lorong 15 supaya bersedia. Dan begitu